kalimah Wahabiyah ni pia orang mula-mula tak. Tu pia orang mula-mula tak. Bahawa apa? Tak apa? Panggil kalimatun siasiyah. Kalimah politik untuk menjauhkan orang daripada Alkitab was sunnah. Kena hak tu orang takut tu. Pasal apa orang Wahabi orang turut Quran hadis? Masyhur gitu. Orang turut Quran hadis, orang tak pakainya hadis plesu. Ya tu. Lepas tu, orang Wahabi biasa mana? Orang pergi Mekah Madinah. Gitu tu. Jadi hak molek saja ke dia, pasal kita takut. Ni apa panggil kata takut. Biasa mana? Takut kepada benda manfaat ni. Nyanyo kepada ummah. Nampak dah tu? Nyanyo kepada ummah. Kita janganlah jadi gitu. Sia ke diri lah kata. Siapa lagi nak sia pada diri? Syekh tengok nah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tak ada keluar daripada Daulah Uthmaniyah. Dia duduk 5 raja. 5 raja. Dia kata keluar, tengok dulu. Dia kata mukhabarat. Mukhabarat mana? Daripada British. Daripada apa? 1914 yang mati bila? Mati belum pada tu banyak tahun. 200 tahun lebih kurang. Lebih kurang dah. 150 tahun kalau lebih kurang tu lah. Cek semula. Amak kecek dah masalah tu. Kita dengar semula lah pula. Tu tak? Tu dia. Nanti kita nak kecek. Ada apa kitab Syekh Sulaiman. Orang tanya panggil Sulaiman. Sulaiman. Ya Sulaiman. Allah, bunuh lebih. Masa maju bercakap tu dah. Sulaiman jadi Sulaiman. Maju tak? Maju sungguh. Tulis kitab nama Sawa'iqul Ilahiyah fil Radd 'alal Wahabiyah. Ini orang panggil nama plesu belakang. Syekh tak ada tak nama tu, ya tukar dia nama tu, ya tulis nama Faslul Khitab. Awal ya tak nampak ngadik dia. Hak ni kata syirik kecil, hak ni kata syirik besar. Nyak tu ya, syirik juga. Minta ke kubur dah. Minta ke kubur tu, minta direct. Kubur, orang mati saya Badawi ke, wilah aku tadi itu gining dan gitu. Faham dah tu? Gitu dan gining. Syirik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kata ini syirik besar. Syekh Sulaiman kata mana? Syirik kecil. Mari orang kuburi, dia kata adik dia, abang dia sendiri, saudara dia sendiri tak nampak. Ni nak ayat tak kena. Okey. Biasa dengar tak kuburiyun mana syarah kitab tu? Biasa dengar tak? Apa yang tak syarah? Ni faham. Tapi akhir hayat rajuk. Klik kepada kata syirik besar juga. Nak tahu hakikat ni, baca dalam kitab Syekh tulis sendiri Bayanul Mustafid fi man tarikil at-tauhid. Kita tengok dah tu. Bayanul Mustafid. Kita tengok lagi kitab tu. Kita ngaji juga tu. Bukan tak ngaji. Hui faham tu. Faham? Nama tu pia tak? Al-Quburiyun ya letak. Bukan Syekh Sulaiman. Tak. Tu tapi ya ubah. Bunyi kata faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddilunah. Ya tukar. Tukar nama. Nak we orang gerung. Tapi kita ke muskil tak? Ya awak tak syarah. Yang tak syarah. Syarah tengok. Tu baik syirik kecil. Syirik juga. Tapi akhir ya rajak. Jadi syirik besar. Sahabat Syekh Abdullah Rushdi kan, tulis dalam makalah dia dalam Twitter. Kenal Syekh Abdullah Rushdi? Tak kenal Azhari? Anak orang itu Syekh Ali Jumaah. Ada orang duk sebar dalam Twitter dia. Kita baca bahasa Arab boleh tengok. Ada orang ikhwah kita terjemah jadi bahasa sosial. Dia kata aku dulu minta pada orang mati kata. Tapi lah ni aku minta taubat daripadanya. Jadi Wahabi. Wahabi ni makna orang tak minta daripada orang mati. Minta daripada Allah Ta'ala. Tapi berdoa kepada orang mati tak apa. Tu orang duk tuduh Wahabi tu.
Kita jangan dok takut. Kita tahu dulu nak takut tu. Ni kok ke cocoh ni takut belako. Kau dulu nak takut, tengok dengar dulu.